menjibar sikit. Dah penat jumpa-jumpa peminat. Pagi ke petang, malam ke pagi, jalan raya. Saya ingin manjakan diri saya. Kemarin raya balik kampung. Kali ni lepas raya pun balik kampung. Tapi bukan sembarang balik kampung. Balik kampung spa. Hanya di Lelong-Lelong. Bersama saya ni kan. Nama penuh you apa? Rusmawati. Oh my god, so Melayu. Melayu terakhir. Betul tak? Awati, I dengar macam-macam pasal you punya spa. Dan I nak secantik macam you juga. Macam mana? Hari ini saya akan perkenalkan satu treatment yang salah satunya popular juga. Itulah saya dengar-dengar juga kan. In and outer punya treatment. Ini adalah kebanyakan adalah untuk wanita yang dah berumah tangga. Lelaki pun boleh gunakan ini treatment juga. Kalau lelaki kepada perut boncik, mereka lah. Perempuan perut boncik pun ada. Kalau wanita, dalamannya mereka lebih intensif. Betul. Kan kita wanita ni banyak dah kahwin ni longgar sana longgar sini kan. Jadi nak perketat sana perketat sini ada kan. Ya. Ini nak try macam mana treatment ni. So jadi mulanya kita akan saya baring saya. During the treatment ni sebagai wanita kita tahu kemot. Saya pun berkemut-kemut lah. Ya, ini hanya membetulkan rahim kita. Alamak, you semua dah tahu aku boleh kemut lepas ni. Ini adalah salah satu treatment. You akan, bila saya dah my god, betul dandut. Benda ni bergerak adalah untuk menurunkan kita punya diabetes dan kita punya kencing manis, kidney problem. They will help to reduce water retention. Banyak kan customer yang punya diabetes, mereka datang sini seminggu 2 kali. Alhamdulillah, bila dia punya diabetes yang tahap yang agak membahayakan dapat menurun sebanyak dalam, dia tak perlu insulin selepas itu. Ni datangnya daripada Korea, di mana treatment ni agak saya pelajari daripada seorang doktor. Dia yang mengajar saya treatment ini dan dalaman untuk wanita. Sorry saya nak lanjutkan saya punya treatment. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, Suri ada Facebook kan? Saya. Balik Kampung Spa. Dia balik, betul kan? Balik Kampung Spa. Daripada kampung pergi balik rumah kota, kuruslah kita. Rahsia-rahsia dia. Setelah dimanja-manjakan tadi dan freshen up, spa and all that, sekarang I tengah feel good to take photos. I nak ambil gambar. Nanti dulu Kak, kakak dia berminyak ni muka. Inilah penyeri saya ni. Inilah makeup artis. Inilah rahsia dia ni. Ni orang kuat dia ni. So tapi pengalaman you dalam bidang menjadi makeup artis ni dah berapa lama kan? Lama kan? Makeup secara full time freelance dah 3 tahun dah. Ini pun secara kebetulan lah saya jadi makeup artist lah. Tapi banyak kan nama-nama artis yang you dah pernah make up kan? I remember you pernah make up kan pemenang Ratu kan? Ya, saya. Pemenang Miss Vasantham. Dan ramai lagi Cinta lah. Kek. Cinta Kek lah cinta pertama kita ketemu. How do you approach bila dapat customer yang cerewet ni, yang tunjuk gambar Kim Kardashian, hidung mancung, sekali customer dia tak jumpa. Apa cabaran you ni? So kita kena educate diorang lah kan. Selalunya style saya yang more to natural, menggunakan warm colours, so nampak lebih natural lah. Orang kata less is more. Oh yeah, that is your signature. Yes, Ingat, signature. dia selalu ingatkan saya, less is more Kak. Jangan kadang ni kita ni over sikit. Terkadang bila pada make up kan saya cakap, Mimi tambah sikit, Mimi kali ni Kak, cukup Kak depan television. You always remind me that. That's why I like it, because dia suruh saya cakap natural, natural ni kan. Jadi orang tak terperanjat juga untuk muka I kan. Kan saya tanya apa cerita dekat Fidah ni macam Lain jadi pula. sekarang ni kan kita kan, you kan makeup artist kan, makeup artist yang television kan. Orang-orang biasa ni macam mana? I tahu you ada service for them also, right? Saya ada juga buat makeup lah, tapi harga saya taklah murah sangat, mahal sangat pun tidak. Kepatutan lah, kalau nak tahu kunjungilah Facebook atau Instagram saya. Ni ada special package juga ni nanti kan? Untuk lelong-lelong ni ada lah kan. Okay. Ni ni dengan excited ni. Baru-baru ni I dengar you make up kan artis tu kan? Macam mana? Adalah tu, you share lah I gossip dia. Nantilah kita pergi kopi lah, Cak. Jom. Sebelum ni fotografer I pun dah datang. Jom. Jom kita pergi. Setelah kita dah prepare myself for my kecantikan dalaman dan luaran, inilah masanya untuk saya photo session. Sebelum tu kan depan kamera maklum saya ni kurang confident sikit kerana kamera tu banyak trik kan. Okay, anyway, ni lah teman saya. Hai. Along ni memang you memang minat ke dalam bidang fotografi ni? Ya, itu sebenarnya hobi saya, ambil gambar lah. Tapi adik saya Abdul Karim, dia baru meninggal 2012. Passion dia untuk ambil gambar, nak buka company untuk buat videography.
Since dia pass away, so saya berhenti kerja dekat shipping line, so dia take over lah. Jadi kirakan you berkorban demi untuk menjalankan niat terakhir adik you Yes, lah. Sayang seorang kakak kepada adiknya. So far pengalaman Alung dalam bidang fotografi ni? Alhamdulillah banyak juga dengan kebanyakan corporate company yang telah kita buat dulu. Anugerah Planet Music 2012, Tiga Komedi. Lepas tu Cinta Kek. Yes. That's where kita jumpa kan. Itulah jodoh kita kan Cinta Kek. Betul. Sekarang ni orang pun banyak foto lewat handphone and all that, tapi the effect is tetap lain kan? Tetap lain. The best thing about photographers is diorang punya focus different. They know dia punya angle, and then diorang ada application ataupun software yang boleh menguruskan orang yang gemuk. Alamak, rahsia ni. Dan harganya? Harganya berpatutan. Untuk teman-teman saya di lelong-lelong saya ni. Untuk lelong-lelong, Alung boleh lelong. Ada special package dengan makeup artis kita tu Zumimi. Tahu kan? Dalam diam Zumimi. Okay. Tell me more about the package. Boleh lepas ni lah. Takat glamour kat sini kan. Panggillah Wati dengan Zumimi kan, kawan saya ramai-ramai kita ambil gambar. Jom. Saya ambil gambar. Dapatkan lelong-lelong di laman Aku Punya TV. Menangi voucher bernilai $50 khas dari Balik Kampung Spa. Untuk keterangan lanjut, sila sukakan kami di Facebook. Dan dapatkan pakej lepas raya istimewa dari Zumimi dan 65 Productions untuk keluarga.